Okey, nak pilih saiz emas yang sesuai dengan matlamat. Sebenarnya dalam simpanan emas ni, anda perlu ada matlamat kewangan yang ingin anda capai. Contohnya, gold bar 5 gram ataupun 50 gram ini. Mana satu simpanan yang lebih baik? Pilihan yang terbaik bergantung kepada matlamat anda. Jika matlamat anda adalah untuk tunaikan haji, simpanan, untuk berkahwin, deposit beli rumah, yang mana perlu anda buat bayaran sekaligus, gold bar 50 gram ini adalah pilihan yang lebih sesuai untuk anda memaksimumkan keuntungan. Tetapi, jika matlamat anda adalah untuk menggunakan wang yang sedikit seperti simpanan kecemasan atau pendidikan anak-anak, gold bar 5 gram ini adalah lebih sesuai. Sebab, anda tidak perlu jual atau pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100 menggunakan akaun Gap, anda boleh kumpul gram emas sikit-sikit sehingga anda capai gram emas yang anda mahu, sama ada 5 gram ataupun 50 gram gold bar ini. Anda boleh menabung mengikut kepada bajet anda sendiri kerana simpanan di akaun Gap ini tiada komitmen dan tiada charge simpanan. Untuk bermula buka akaun emas, boleh rujuk pin video saya untuk mendaftar 4 langkah mudah ataupun boleh isi beg biru di kiri bawah untuk saya bantu.